dengan apa review customer. Saya tak nak korang ambil dekat mana-mana. Contoh ada daripada kedai kan. Contoh gambar daripada kedai. Macam gini. Ini gambar yang dia dah edit. Supaya saya nak ajar korang buat gambar yang nampak hidup, yang nampak real seperti mana korang boleh hasilkan gambar itu nampak betul-betul seolah korang buat seperti real. Faham tak maksud saya? Konsep saya. Okey? Konsep saya mudah. Saya nak korang belajar improve content. Daripada segi improve content lah, korang boleh convert sale. Saya cakap terus terang. Tak percaya, tanyalah student saya yang cepat convert sale. Tanyalah diorang. Daripada VTT diorang nampak AI, sampai sekarang VTT diorang nampak jauh improve. Siapa student saya yang nampak perbezaan itu? Boleh tak korang komen seorang dua ke dalam live saya, student saya? Siapa yang nampak perbezaan selepas korang buat VTT, belajar dalam grup saya, improve content korang, korang berjaya convert sale? Siapa yang daripada buat video AI masih nampak betul-betul AI dan korang belajar dalam grup saya nampak 360 darjah berubah? Saya tak tipu korang. Kalau korang nak improve korang punya content, silakan saya jemput korang masuk. Tanpa ada orang kata tanpa paksaan. Okey, so gambar tadi pergi cari dekat sini. Mana tadi review customer? Screenshot saja gambar. Nampak? Ada. So thank you tau yang dah follow saya. Sekejap kita cari gambar. Tapi untuk konten goyang-goyang macam gini, pastikan cari gambar yang ada tangan pegang produk. Okey, nampak ada tangan pegang produk tapi gambar tak full. Kena cari gambar yang full sayang. Cari lagi gambar. Contoh ada macam gini. Ini tak ada tangan pegang produk tau. Nanti Gemini tak tahu saiz produk macam mana. So cari lagi, cari sampai korang dapat gambar. Cari sampai korang dapat gambar. Okey, contoh ini. Ini pun korang dah boleh cari gambar dah sebab gambar dia full tapi gambar dia kabur. Kalau boleh cari gambar yang betul-betul jelas. Lepas join group teacher, AI saya nampak real. Nampak? AI saya nampak real. Saya tak cakap tipu kat korang. Korang tak percaya, pergilah buka TikTok dia orang. Pergi tengok dan explore sendiri apa yang dia orang cakap itu betul ke tidak. Itu terpulang kepada korang nak judge macam mana. Boleh explore, pergi masuk TikTok dia kalau korang tak percaya. Yang student-student saya tu, dia orang actually ada senior saya yang memang makan commission. Aku pergi send lagi dekat dia. Buat apa duk borak-borak dengan korang. Sabar Sat. Apa mana gambar dia tadi? Okey. Yang dah masuk dalam grup, okey, korang kena mana orang tadi? Aku dah lupa dah. Aku tak hantar lagi ni, kejap lagi. Okey. Gambar tu. Sabar jap. Sekejap lagi saya baca komen. Sabar Sat. Kita nak buat untuk konten kedua ni tau. Korang kena stay. Sebab yang kedua ni kejap lagi paste. Teacher ada prompt yang tak ada watak? Tak ada. Ada prompt yang tak ada watak? Ada. Pergi tengok dekat jap. Banyak sebenarnya. Saya pun dah tak ingat 300 lebih prompt. Saya kena godek dahulu sebab dalam grup dah ada 300 lebih prompt. Nanti teacher tunjuk. Zana ya, boleh? Boleh tak Zana? Nanti teacher tunjuk. Saya rasa ada. Okey, so dah settle kita screenshot gambar tadi kan? Okey, pergi kepada step ketiga. Step ketiga copy prompt sayang. Copy je prompt yang ada dalam ni, copy. Tekan macam gini, gitu cara nak copy dia. Okey, nampak? Dah kenapa? Lah tak nak naik live aku. Saya tak sampai sebulan lagi. Alhamdulillah tak rugi join. Tambah usaha untuk kreatif main prom. Nampak tak? Ini adalah student. Betul. Ayah Ash, dia tak lama pun duduk dalam grup saya. Tapi dia 2 hari dalam grup saya dia dah berjaya conversion. Betul kan? 10 hari dia dah berjaya balik modal. Daripada dia payment saya, dia dah balik modal. Boleh tanya dia kalau tak percaya. Okey, tekan ni copy. Lepas itu korang masuk balik dalam grup. Okey, dalam grup pula. Dalam korang punya Gemini. Okey, dalam Gemini saya nak buat versi lain pula. Boleh? Versi lain tapi versi yang music sahaja, ala-ala goyang lah. Okey, tekan foto, tekan gambar, masukkan gambar yang ini. Saya masukkan gambar yang ini. Okey, saya masukkan gambar yang ini dahulu. Ataupun ini dululah. Okey, berapa harga? 49 saja awak. RM49 sekali bayar. Seumur hidup. Tak payah bayar bulan-bulan. Tak payah bayar bulan-bulan dengan saya. Saya ajar awak guna tool free sahaja buat AI. Okey, tak payah nak bayar mahal-mahal. Tak payah bayar bulan-bulan. Dengan sekali bayar seumur hidup, awak boleh duduk dalam grup saya sampai awak pandai, sampai awak lebam, sampai awak sampai pandailah, sampai expert, sampai pro. Okey, so dekat sini saya hanya membantu
korang. Membantu daripada asas sampai advance. Dan yuran yang saya offer, korang tak perlu bayar saya asing-asing pun. 49 boleh belajar asas sampai advance tau. Okey? Jangan risau. Tak faham, jangan malu bertanya. Itu sahaja. Okey? Tips. Bukan belajar tutorial saja, tapi saya share tips dalam grup saya. Macam mana nak convert sale, macam mana nak naikkan view, macam-macam lagi. Macam-macam lagi. Okey? Pastekan prom ni dekat sini. Pastekan prom ini dekat sini. Lepas itu, kita tukarlah background dia. Tukar kepada background dalam bilik air, sayang. Saya nak ubah kepada background dalam bilik air. Okey? So, ubah sahaja yang dalam kurungan. Pergi buat macam gini. Buang yang dalam kurungan ni. Okey, ubah background seolah di dalam ruang bilik air rumah teres biasa, ataupun korang nak buat rumah kayu pun boleh, terpulang rumah teres biasa. Okey, lepas itu watak dan posisi. Buatkan tangan wanita memakai blouse semua sekian ni, tak payahlah formal sangat pakai blouse bagai, tak payah. Dalam bilik air tak payah nak pakai baju panjang-panjang lengan. Padamkan. Buatkan tangan wanita. Okey? Buatkan tangan wanita. Ini buang. Yang sampai lengan ini buang. Kena tahu situasi macam mana korang nak generate gambar. Saya akan belajar korang benda ini. Sebab dalam grup saya pun saya ajar cara korang macam mana nak buat prom. Sambil korang dah setiap hari dah praktis benda yang sama, copy prom dalam grup saya, korang akan faham. Sebab student saya kebanyakannya dah tahu yang macam mana cara saya buat prom. Prom saya ni korang tak akan jumpa dekat mana-mana. Saya cakap betul-betul. Sebab prom ini saya buat sendiri. Buatkan tangan wanita. Okey, pegang, tiup. Sekejap, saya akan tambah lagi satu gambar. Saya lupa nak tambah lagi satu gambar. Mana gambar dia? Pegang satu tiup macam ini. Saya masukkan gambar ini. Okey, pegang satu tiup. Apa beza dengan ChatGPT untuk gambar? Okey, apa beza dia? Siapa pengguna ChatGPT dekat dalam live saya? Sebab saya tak guna ChatGPT tau. Saya guna Gemini sahaja. So, saya tak boleh nak jawab untuk soalan ini. Siapa pengguna ChatGPT dalam live saya? Boleh tak korang tolong bantu jawapan untuk bagi jawapan My Kiddos? Boleh tak? Boleh tak? Saya ni tak menggunakan ChatGPT sebab tu saya tak pandai nak explain macam mana. Sebab saya memang memang daripada mula saya buat AI, saya memang guna Gemini. Sebab kelebihan dia lagi satu saya boleh tahu, Gemini ni awak boleh generate gambar banyak daripada ChatGPT. Sebab dan awak boleh guna benda free. Boleh guna benda free. Beleza, kalau nak join our room, pergi tekan Teacher Izzah. Teacher Izzah ni, and then awak nampak bio teacher, ada nombor Wahab kan? Nombor Wahab teacher ada dekat bio. Awak pergi Wahab teacher sekarang dan nanti teacher akan send RQ pada awak payment. Okey, awak payment, lepas payment teacher akan masukkan terus dalam grup. ChatGPT gambar smooth juga. Dia macam-macam lah. Dia ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Itu saya boleh cakap. Okey? So, saya fokus sekejap ya. Saya dah try ChatGPT slow sikit dan nampak AI. Ini yang ayah cakap. Okey, buatkan tangan wanita, pegang tiup. Pegang tiup. Okey, pegang tiup seperti dalam gambar. Rujukan. Okey, rujukan 2. Rujukan 2. Okey. Rujukan 2. Apa ni? Okey, ini gambar rujukan 1, ini gambar rujukan 2. Okey. So, gambar rujukan 2 dan buat posisi seolah. Okey. Tuang. Apa nama benda ni? Tekstur. Tekstur jelly. Macam jelly kan dia punya tekstur. Kalau tak silap saya, jelly warna hijau. Jelly warna hijau di tapak tangan sama seperti. Okey, sama seperti gambar rujukan 1. Okey, and then nampak tangan sahaja. Lepas tu pegang perfume ni, buanglah. Ini prom perfume saya buat. Okey, ini prom perfume. Okey, zoom in lebih dekat. So letak zoom in lebih dekat. Okey, zoom in lebih dekat. Lepas tu enter macam gitu sayang. So korang akan dapat result gambar dia kejap lagi. Bismillah. Kita tengok, kita sama-sama tengok adakah dia dengar cakap saya ataupun dia ajak saya gaduh. Kita tengok sama-sama. Nampak tak you all? You all nampak tak apa yang saya buat? You all nampak tak apa yang saya buat? Nampak tak?
mudah dengan sekali type korang dah boleh berjaya buat prompt dengan betul. Yang penting belajar dahulu. Macam saya cakap, nak belajar benda ini tak susah pun. Belajar kemahiran asas dahulu. Saya pun daripada saya pandai, saya belajar kemahiran asas korang. Daripada saya ajar student saya, daripada saya tak ada kualiti nak ajar korang, buat apa saya nak ajar dan buat grup? Betul tak korang? Baik saya belajar buat saya sendiri, biar saya tunjuk dekat korang yang saya boleh buat dan saya mampu untuk ajar korang. Dan Alhamdulillah, saya dah lahirkan ramai juga student yang makan income 4 angka sebulan. Betul? Betul kan korang? Itu yang saya nak sebenarnya. Okey. So dah settle. Okey. So kita dah settle part gambar 1. Okey, part gambar 1. Gemini ada limit ke buat video? Gemini bukan tempat buat video. Gemini untuk kita generate gambar, untuk kita dapatkan maklumat, untuk kita dapatkan dialog, untuk kita dapatkan hook POV CTA. Untuk kita buat flow, kita guna untuk kita buat video, kita guna flow awak. Okey? So saya save gambar ini. Okey, untuk kita buat video kita guna flow, guna free sahaja. Saya memang ajar student saya guna tool free sahaja awak. Okey, so dah dapat gambar 1, kita buat gambar kedua pula. Okey, jom copy prompt yang ini sebab flow bayar berapa tak payah bayar. Saya ajar korang guna yang free, nanti saya akan guide korang guna yang free. Jangan risau. Saya akan terangkan dalam grup saya sebab dalam grup saya, okey, dalam grup saya ni kalau saya tunjuk dekat